Ramai betul orang. Oh, Mak Kau! Balik! Ku semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa? Tu. Opa, mana aiskrim? Ha? Aiskrim kita orang. Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opah tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opah tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Panas ni. Lah, Opah dah makan habis. Alah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yelah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah, Itu buah. Kita orang nak aiskrim. oh, nak aiskrim? Boleh. Nah, bawa semua ke dapur. Cepat! Tunggu apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Ciku, Ipin suka ciku. Langsir, Ipin suka langsir. Mata kucing. Suka juga. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah. Opah tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa? Sabarlah. Itu je. Rambut tu. Rambut. Rambutan tak ada. Akak ni. Nak rambutan minta ke atuk. Ngap. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi, semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedap.
Sebab tu Opah suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Huh? Wah. Aiskrim dah siap. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul-betul. Ini kisah kami sama. Hasil tempatan. Bahagian 2. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pak. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Ipin! Aiskrim! Sedapnya! Habis. Mana kau beli? Ini tak dijual. Kak Ros buat. Khas untuk kita orang je. Sedap. Hai, Suara Mail. Comel. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Pilih. Ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada, San? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni? Nail, hutanglah. Rugilah aku. Aiskrim sedap. Punya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nanas. Bagus untuk membina tulang sihat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan. Kiku, langsat, manggis. Rambutan ada? Rambutan. Tu. Ambil je. Yalah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk. Ha? Atuk juga. Penatnya. Sedaplah rambutan atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh makanlah.
Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan penyakit dan selsema. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok Fizi tu. Makan sampai meleleh. Habis comot. Makan buah. Saya suka. Makan lu. Banyak ni. 2, 3 makan durian. Tak ada durian? Durian. Nanti. Wah, buah. Tengok ni. Wah, durian. Durian siapa ni tu? Durian dari dusun Atuk lah. Besarnya. 2, 3. 2 saja? Mana cukup untuk saya? Hayya, cukuplah Cacik. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu, bila ada durian, mesti ada manggis. Saya mau makan durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Siapa nak makan kulit manggis? Sedap ke? Bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Dapatkan segera di pasaraya terdekat anda. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudahlah, Tutuk. Atuk lupa pula. Ambilkan manggis tu. Habis kau makan. Untuk Atuk. Aku pula. Tak malu bagi orang, lepas tu kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, nenas. Siapa nak? Nak. Opa? Nampak sedap kan, Ipin? Makanlah. Makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Sekarang, makan buah dalam tin pula.
Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Pak. Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah je. Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh. Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan Ipin kan? Betul. Oh, Banyak cantik. Yalah, Ros. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. ha? Apa maknanya? Maknanya, Apa? korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh kan? Yelah. Siapa nak beli buah manggis, rambutan? Mari. RM2. Kau bawa? Mahalnya 2 biji singgih. Pilih. Ya lo, mana boleh itu macam? Main tipu saja. Dua ikat RM1 lah. Berbaloi. Durian tak ada. Makan rambutan kat rumah tu. Tak payah bayar pun. Suka hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Sebiji je. Mahir bawa rambutan banyak kereta. Apa lah jadi? Tiga dia masuk dalam seluar saya. Cikgu suka tengok Mail pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai. Jual durian Mail. Ambil. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi inilah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wah, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Tak ada. Tak payah pergilah. Apa lah, Ihsan? Tahu makan saja. Ehsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya, tak ada strawberry, ada... Buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Betul! Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Bablas cikgu, bablas. Wah, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2, 3 jambu batu. Nanti muka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu saya pilih yang cantik, kulit licin dan bersinar. Betul. Opa pun kata buah-buahan tempatan banyak khasiat. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah, tetapi senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan.